Hi guys, welcome back to my channel. Ini saya nak worry isu viral dalam masa tadi. Isu viral sekali buang-buang pagi habis besok saya syuting. Ini saya nak buat video lembut hati Ibu Siti Jamuban dan anak diceraikan masalah. So saya saksikan sendiri, okay? So let's go. Hati mana yang tak mahu dan kecewa dia melihat anak kesayangannya ini dengan pelbagai masalah, terutamanya dia dengan krisis rumah tangga. Ibu penuh kawan terkenal, dia tidak buat jadi buat berbeza. Sampai kemudian sesuatu yang telah melihat anaknya kecewa sekarang ini. Tapi dia dengan perceraian di dalam tak. Sekarang ini, dengan luahan dan kecewa ibu pada situ. Saya sangat sedih dan memang saya tak sanggup tengok anak saya dalam keadaan sakit berandung kan dah 5 bulan bawa baby. Tak sepatutnya Aiman buat macam tu. Janganlah ceraikan isteri tu waktu dia berandung. Dia memerlukan support daripada suami sampai dia nak melahirkan. Tak masalah anak buat itu sendiri. Tapi bila tadi apa yang buat terpanggil untuk memberikan rasa dan kerana kamu hari tu tengok Siti balik daripada mahkamah ya, 15 km berjalan. Memang saya rasa tak sepatutnya dah seorang ibu yang mengandung terpaksa jalan kaki begitu jauh. Masa tu saya dengan overseas, saya call abang dia untuk ambil Siti. Saya memang waktu tu saya menangis lah Siti dalam keadaan macam tu. Saya tak sampai hati. Malam tadi tengok Siti dicerai. Okay, saya tengok TikTok ni macam orang Australia TikTok ni dah lama lah. Okay, jadi saya tengok ni masa di Kelantan ke di Tolok saya pernah tengok. Tapi di Kelantan rasa ya yang dia orang cerai tu. Dia orang cerai tu lalu. So bagi pasti ia benda cerai ni, ia benda tak okey kalau kira lah. Dia tak okey. Cuma orang biasa dia macam hati dia macam tak pernah berbunyi sangat. Dia macam mungkin dah biasa, mungkin dia tak biasa. Cuma dia macam Aibas dia cerai ni dia macam bukan mainan orang, bukan mainan sebab cerai pula tangan tu ni yang paling-paling dia kena terima. Sebab kita tak bahaya mungkin jadi saya pun tak tahu. Saya tahu pasal perkahwinan dia macam mana. Saya tahu sikit je. Cuma bagi Basdi, perkahwinan ni bagi Basdi rumah tangga lah kena always setuju. Jadi kita cerai apa ni? Tai tengah ngandung kamu semua. Jadi bahaya. Kalau cerai tai ngandung, dia akan jadi timbul masalah. Dia ada satu hubungan itu. Baik, jom sambung. Baik, mana kita tahu. Siti dalam keadaan macam tu saya tak sampai hati. Malam tadi tengok Siti diceraikan depan mata saya. Jadi ibu mana yang tak rasa sedih kan? Memang sangat rasa sedih lah. waktu kejadian Siti diceraikan oleh suami, Puan dapat tahu daripada mana ada orang yang memberitahu. Saya juga buat live untuk saya produk. Jadi selepas habis saya punya kerja, saya dah nak tidur. Jadi bila saya tengok, tiba-tiba je terdetik di hati saya ni, ingat nak tengok telefon. Saya buka TikTok, saya tengok budak-budak ni aduh lagi. Saya cakap macam tu. Ni bergaduh-gaduh tak sampai 10 minit, Aiman dah lapaskan cerai untuk Siti. Saya terkejut. Lepas habis dia cerai, live kan, saya call Siti, saya bagi semangat dengan dia. Sebab masa tu dia memang menangis tersesak. Dia memang sangat-sangat stres. Saya tengok macam tu, walaupun saya tak nampak di mata, tapi dengan suaranya, dengan keadaan diri dia, saya dapat bayangkan depan mata saya macam mana. Saya sedih sangat-sangat masa tu, tapi saya berlepuan untuk support dia. Hati saya sangat remuk. Saya sedih sangat-sangat sampaikan masa tu saya rasa macam, saya rasa roh saya pun macam keluar, terbang sekejap. Ramai juga yang komen kenapa kita nak mesti share dekat dalam live. Perceraian tu berlaku di dalam live. Jadi kita pun terpaksa bercerita
Dia macam tu lah mengenai rumah tangga. Jadi saya harap dia je gitulah guys. Kita ni biasa lelaki mudah macam cakap apa semua. Kadang-kadang salah faham, salah dia apa semua biasa tu. Si rumah tangga lah betul lah. Alright, jom sambung. Awal-awal perkahwinan saya nampak dia bahagia, tapi bahagia tu memang tak lama. Apa yang saya nampak dia selalu sangat gaduh. Tangga dia orang memang panas. Proses untuk dewasa dalam mendirikan rumah tangga, sebab Aiman pun masih muda, Siti pun saya nampak dia masih muda walaupun dah ada 2 anak, belum cukup matang lah bagi saya. Pengganasan tu itu yang buatkan saya rasa macam saya tak boleh berdiam. Kadang-kadang tu bila saya tahu Siti ada mengadu sikit, saya akan apa dan bernasihat dengan dia orang lah, berdamai, elok-elok sampailah Siti mengandung kan. Mengandung lagi 3 bulan, Aiman ceraikan dia sikit. Saya tahu saya memang dah mula ambil berat, lebih ambil berat daripada apa yang sebelum ni. Malam semalam tu dia diceraikan depan begitu ramai dan depan mata ibu sendiri. Siti membawa anak nyawa dalam perut tu untuk dilahirkan. Anak tu adalah anak Aiman. Aiman tu support dia. Aiman tak boleh sepatutnya lepaskan cerai waktu dia mengandung. Lepaskan dulu kalau rasa tak nak, biarlah dia lahirkan dulu anak tu. Pas menangis dan hari itu saya menangis. Sampai hari ini kenapa saya tak menangis? Sebab saya nak kena buat untuk saya bercakap. Masa saya jumpa dia, saya peluk dia. Lepas tu saya cakap dengan dia, Siti kena banyak-banyak bersabar. Anak dalam perut tu kena jaga kesihatan Siti. Sebab Siti adalah permata yang sangat berkilau sebelum ni. Sengsara lah, macam dihiris-hiris dengan pisau perasaan tu. Apa yang Siti rasa, saya juga turut rasa sebagai seorang ibu. Dia anak saya yang saya kandung dan saya lahirkan, saya besarkan sampai dia berkahwin. Saya kahwinkan dia untuk kebahagiaan, bukan untuk disesa, disengsarakan oleh orang lain. Lagi isu penderaan yang berlaku terhadap rumah tangga Siti, macam apa yang Puan menyebutkan sendiri, adakah benar sebenarnya Siti dikasari sewaktu dia sedapat? Memang betul ada keganasan yang berlaku sebelum ini. Saya tengok sendiri dalam CCTV dekat rumah dia. Dia berlaku keganasan semua sebenarnya tidak gampang, memang tak ada apa-apa yang syar terhadap Siti. Sedangkan waktu kan dia sedang berlaku, ada tak Puan macam keganasan? Sebenarnya ada, tapi biarlah rahsia yang tu. Aku macam ni, Puan ada tak sendiri mungkin menjumpa ataupun cakap lain? Saya dah tak jumpa Aiman, saya pun tak nampak kat mana Aiman dan kita tak ada berhubungan. Saya dah WhatsApp dia sebelum ni masa Siti balik daripada berjalan kaki 15 km. Kenapa biarkan anak mak berjalan kaki sampai 12 km? Kenapa kau seksa anak mak? Lebih kurang macam tu lah. Kau tak sepatutnya buat macam tu. Tak ada banyak perkataan yang saya keluarkan untuk bagi dekat Aiman. Setiap manusia tu ada salah dan silap dia. Dalam live memang tak sepatutnya lah. Saya tak tahu kenapa berlaku di dalam live. Mungkin masa tu Siti tengah live untuk nak buat jualan sabun donat. Jadi masa tu follower dah banyak. Jadi dia tak padam, dia teruskan benda tu. Dan bila Aiman balik gaduh, dia terus masuk bilik, dia cuba untuk tenangkan diri. Tapi Aiman masih mencari dia dan saya nampak dekat situ ajak gaduh lagi. Gaduhan tu dan Rena mula Aiman ni bagi cerai tu terlalu mudah sangat. Siti Memang sikap yang panas baran sebab yang dikembangkan ada kasus panas baran Mbak Siti pun kadang-kadang dia beritahu saya dan saya pernah dapat panggilan juga lah. Dia bercakap dengan Siti, kemudian saya dengar dia cakap kasar. Bila Siti cakap mak ada ni, dia cakap dengan nada yang lembut lah. Daripada situ saya nampak lah ada sikit lakonan yang memang sebelum ni saya tak nampak, tapi realnya saya dah tahu daripada sikap dia dengan panggilan. Masih dah jadi bodoh, tak sepatutnya berlaku dengan begitu cepat satu talak, 2 sekali talak. Dia bukan lelaki yang cukup matang untuk kita nak bagi Siti untuk teruskanlah dengan Aiman. Akan datang kita tak tahu lagi macam mana apa yang akan dia buat. Keganasan pun dah mula berlaku, kita tak tahu satu hari lagi macam mana. Saya bersyukur, walaupun saya rasa sedih dengan apa yang berlaku, tapi saya bersyukur mesti ada hikmah di sebalik kejadian yang kita memang tak tahu. So begitulah guys. So saya harap ya berjaya bagi jadi rumah tangga di baik kali tak benda. Baik kali dah buah lah tengok. Itu saya tu video kali ini. Jumpa di episode. Assalamualaikum.